Okey tuan-puan, pagi ni saya agak tergerak hati untuk buat video tentang isu beli emas dengan syarikat yang Bumiputera Melayu dan juga Islam. Dan juga bayar zakat. So, hari ni tuan-puan, saya nak tanya tuan-puan, adakah berdosa kalau kita beli emas dengan syarikat yang bukan Islam, bukan Bumiputera dan bukan Melayu? Saya nak tanya tuan-puan, berdosa ke? Tak berdosa kan? Selagi mana urusan tu jelas, nyata, tidak menindas kita, tidak ada penipuan, jujur, selagi tu tak ada berdosa tuan-puan. Sebab kalau kita lihat sendiri, sejarah Nabi pernah berurusan dengan bangsa Yahudi tuan-puan. Bangsa Yahudi ni, tuan-puan pun tahu apa itu bangsa Yahudi. Jadi tuan-puan, sebenarnya jangan mainkan isu sentimen agama. Sebab 13 tahun pengalaman saya sebagai dealer public gold ataupun dalam dunia emas ni tuan-puan, apa yang saya lihat, company-company yang bertopengkan emas datangnya daripada bangsa saya sendiri. Tuan-puan boleh lihat ada sejarah yang mana orang kena sontot dengan skim pelaburan emas. So tuan-puan, tak ada isu selagi mana syarikat tu menjalankan urus niaga dengan jujur, amanah, tak menipu, tak menindas kita. Jadi tak ada isu kalau tuan-puan nak beli emas dengan public gold walaupun pemiliknya berbangsa Cina dan bukan beragama Islam. Jadi kalau tuan-puan nak saya bantu tuan-puan beli emas dengan cara yang betul, selamat dan diyakini confirm tuan-puan dapat emas, boleh rujuk di pin video saya untuk tuan-puan daftar akaun bersama bimbingan saya. InsyaAllah saya cuba bantu tuan-puan. Jangan lupa follow saya untuk info emas dan juga kewangan.